sini pelajar. Tips yang saya akan bagi ni memang akan keluar waktu exam, waktu SPM. Sangat-sangat berguna. Jadi saya minta tolong pelajar semua sila keluarkan pen dan tandas buku boleh, kamu cikgu? sekarang. Lah kamu nak tak tahan sangat dah ke? Tahan cikgu. Lah kamu tak boleh tahan sikit ke Raihan? Itu penceramah nak bagi tips tu Raihan. Sekejap je cikgu, sekejap. Saya tak tahan sangat. Kejap je tau. Sekejap je. Tu dia tengah bagi tips tu. Terima kasih, cikgu. Cepat sikit. Nanti datang je cepat. Ya, cikgu minta maaf. Berapa kali dah saya ulang tadi? Bila penceramah kita tengah bagi tips, jangan ke mana-mana. Nak pergi tandas ke, nak pergi buat apa-apa urusan ke, buat sebelum masuk dewan tadi. Berapa kali dah saya ulang? Tu abang bangun tadi, nak pergi mana? Ha? Pengawas, pergi tanya dia. Dia nak pergi mana? Pergi tanya dia. Weh, kau nak pergi mana? Cakap lah nanti cikgu Tandas. Tandas. Cikgu dia nak pergi tandas, Tengok, saya dah cakap dah tadi kan. Make sure pergi tandas sebelum. Dia cakap dia sakit perut cikgu, sakit perut. Kamu nak berak ke? Siapa yang nak berak? Cirit pula kat sini.